Cuma kau dah pandai buat kuitiau boba. Bos, apa namanya ni, bos? Kuitiau boba, kan? Kuitiau boba. Tai erok kau letak sini. Kau. Kau dah pandai buat kuitiau tausi beef yang enak begini? Paskan video ni. Okey, pertama sekali kita panaskan kuali, letak minyak, pastikan kuali panas ya guys, okey. Lepas tu kita buang sisa minyak. Kita masukkan kuitiau. Buka api. Kita kasih wangi dulu kuitiaunya, ya guys. Okey, bila dia sudah wangi begini guys ya. Kita kasih naik dulu guys ya. Okey, lepas tu kita panaskan kuali. Letak sedikit minyak, masukkan daging. Ini saya pakai daging syabu ni, halus sudah. Lepas tu kita masak sekejap. Kita leraikan dia. Lepas tu kita letak sedikit kicap cair ya. Kicap sedikit ya guys. Bagi dia merasa dulu sedikit. Buka balik api. Okey. Kita kasih naik. Ke atas kuitiau. Okey. Supaya dia tidak overcook guys ya. Okey, lepas tu kita letak sedikit minyak. Bawang Holland masuk. Bawang besar masuk. Daun bawang besar. Bawang putih sedikit. Sudah wangi. Banggala, lobak, masuk. Masukkan tausi. Buka api. Kita tumis dulu sekejap guys. Lepas tu, masukkan air ataupun chicken stock. Masukkan rasa kicap hitam. Lepas tu kita pekatkan dengan tepung jagung guys. Okey, lepas tu dia sudah pekat begini guys ya. Minyak bijan. Kita naikkan pergi sini. Sama-sama, belum follow sekarang. Kau ingat kau mau lari di mana?